antara Islam di Malaysia dan di Arab. Sebab disebabkan geografi tempat kedudukan yang berlainan, so adakah terdapat perbezaan antara Arab dengan Malaysia di Islam ini? Dan tadi kan Datuk kata Islam sudah 1400 tahun kan? So dari segi masa pula, adakah terdapat perbezaan pada zaman Nabi Muhammad, Islam pada zaman Nabi Muhammad dan pada masa sekarang? Adakah terdapat perbezaan? Dan soalan ketiga ialah Islam ini, apakah konsep atau idea yang terpenting yang nak ditransfer, ditekankan untuk semua orang? Apa konsep Islam yang terpenting? Okay, good question. Tiga soalan yang baik. Satu, apa beza Islam di Malaysia dengan Islam kat tempat Arab? Supposed to be no different. Sepatutnya tak ada. Pasal saya dah sebut tadi, agama ni untuk semua. Cumanya kadang-kadang dia mungkin ada perbezaan disebabkan kerana budaya. Islam dia mengiktiraf budaya. Umpamanya, saya cakap umpamanya, kadang-kadang kita pergi satu tempat itu, di tempat ini kalau kita buat benda ni, orang anggap ini tak sopan. Tapi di tempat lain kalau kita buat, dianggap okey. Kalau itu anggapan masyarakat, Islam dia kira sopan dah. Kesopanan itu apa? Jika itu dianggap tak sopan di tempat itu, dia larang kita buat. Saya contoh budaya lah. Kalau untuk orang Islam di Malaysia, dia tak boleh pakai skirt. Tahu skirt perempuan, macam skirt perempuan. Kalau dia lelaki, perempuan tak boleh lah. Lelaki mari masuk dewan ni pakai skirt kan. Kita kata tak boleh lah, sebab dia akan menyebabkan orang pandang awak ada masalah ke. Tapi kalau di Scotland, tuan-tuan, Scotland tu, kilt, dia pakai skirt. Di Scotland, benda tu tak dianggap sebagai pakaian perempuan. Dia dianggap sebagai pakaian lelaki. Jadi kalau orang Islam di Malaysia pakai, Islam dia larang lelaki cuba jadi perempuan. Dia tak benar. Disuruh lelaki kekal dengan identiti lelaki, perempuan kena kekal dengan identiti perempuan. Dia tak mau perempuan jadi tomboy, lelaki pergi jadi apa, lembut-lembut, dia tak nak. Sebab dia mau manusia ada identiti. So kalau lelaki pakai skirt kat Malaysia macam jadi perempuan. Tapi kalau lelaki pakai skirt di Scotland, tak jadi perempuan. Kerana itu pakaian lelaki. Saya nak buat contoh. Kadang-kala elemen budaya tu ada mempengaruhi. Kerana bukan Islam suruh pakai skirt, dia tak mau apa yang ditarifkan di tempat itu. Tetapi keseluruhan konsep Islam sama. Kepercayaan kepada Tuhan, kepada Nabi, sembahyang, semua ni sama. Tak boleh zalim kepada orang lain, tak boleh menindas orang lain, tak boleh ambil hak orang, semua sama. Kadang-kadang yang nak beza tu mungkin perkara yang bersifat faktor tempatan. Kerana tak mau langgar prinsip. Prinsip dia itu, lelaki jangan jadi perempuan, perempuan jangan jadi lelaki. Contohnya. Boleh faham? Kadang-kadang ada sikit perbezaan. Okey. 1400 tahun, lama lah. Tapi Christianity lagi lama. More than 2000 years. Buddha lagi lama. Kan? Sesuatu yang istimewa tentang Islam ini ialah, Islam ni dia ada maklumat bertulis. Orang Islam ni dia mungkin berbeza-beza pandangan, tetapi dia tak ada dua Quran. Dia ada satu je Quran. Pergi ke Iran, pergi ke Iraq, pergi ke mana negeri Amerika, orang Islam satu je Quran. The same one. Yang mereka mungkin berbeza macam mana mereka faham, tapi teks tak ada dua. Sorry to say kalau ada Christians ni, dalam Kristian
Christianity kadang ada perbezaan. Kadang-kadang ada yang pakai King James, ada yang pakai yang ini, ada pakai version ni mungkin ada tambah verses, yang ni mungkin chapter ni tak ada. Tapi benda tu tak ada dalam Islam. Dia satu sumber. Itu sepatutnya orang Islam yang menyebabkan mereka berbeza tu, the way they understand the text. Macam mana dia faham benda tu. Yang bertulis tu dia faham macam mana. Kadang-kala ada perkara yang bersifat tempatan. Contoh, kita mungkin sangka Islam. Pergi ke negeri Arab, ramai wanita Arab pakai hitam. Nak tengok kan? Tapi dalam Islam tak pernah kata wanita kena pakai hitam. Dia tak kata. Itu culture orang Arab. Tapi ramai orang bukan Islam ingat, oh dalam Islam perempuan kena pakai hitam lah. Kan? Saya pakai songkok. Bukan kerana Islam suruh. Ini pakaian. Songkok ni Datuk Mat selalu pakai ni. Songkok ni mana Datuk Mat? India. India. Baju Melayu. Bukan baju agama. Orang Melayu yang pakai. Sebelum orang Melayu telah jadi macam-macam agama. Dulu. Okey. Islam 1400 tahun dia tak ada perkara yang mungkin hukum tertentu dia berubah disebabkan keadaan tertentu. Mungkin kerana Islam ni dia raikan orang. Kalau orang tak berapa pandai, dia tak suruh kita buat benda yang berat. Kalau orang tu dah meningkat pandai, dia suruh ajaran itu lebih standard. Kerana dia ikut tahap. Itu nanti kita akan detailkan. Soalan tadi, apa dia perkara yang Islam paling nak kempen? Saya kena sebut berapa benda lah. Perkara yang penting Islam nak kempen untuk seluruh manusia. To be honest, Islam kempen akidah dia. Akidah Islam, Tuhan satu. Tak ada sama dengan apa-apa, Maha berkuasa. Kepada Tuhanlah kita minta, kepada Tuhan saja kita sembah. Kita tak boleh buat apa-apa perkara pun yang samakan sesuatu dengan Tuhan. Yang ni dia panggil tauhid. Ini dia punya inti utama ajaran Islam. Jadi kalau orang nak masuk Islam tu yang dipentingkan dulu. Maksudnya jangan samakan Tuhan. Kerana pasal Islam ni dia God centric. Semuanya berpaksikan Tuhan. Tuhan itu beyond, merentasi segala andaian. Dan dengan sifat dia penyayang. Sebab tu orang Islam bila dia baca Quran, dia kena mulakan bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Dengar orang kan? Oh Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Yang cikgu kita kecil-kecil mungkin. Maksud dengan nama Tuhan yang pengasih dan penyayang. Okey, itu bagi orang yang nak masuk Islam. Apa mesej Islam kepada orang yang tak masuk Islam? Dia tak mau masuk Islam. Tapi dia tak berperang dengan Islam, dia tak bergaduh dengan orang Islam. Cuma dia tak mau masuk Islam. Mesej Islam kepada yang bukan Islam, Quran kata, wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan, Quran kata, Tuhan kata, kamu tak suka kepada satu kaum itu, kamu tak adil. Kamu kena adil. Kerana adil itu lebih dekat kepada takwa, lebih dekat kepada mendekatkan diri, takutkan Tuhan. So, pertama bagi orang yang nak masuk Islam, Islam pentingkan soal akidah tadi. Akidah tadi yang tadilah. Tauhid tadi. The oneness of God. Satu. Tuhan yang satu. Tapi kalau yang tak masuk Islam, Islam mau, awak kena adil dengan saya. Saya adil kepada awak. Awak jangan zalimi saya. Saya tak boleh zalimi awak. Awak ada hak untuk hidup. Saya juga ada hak untuk hidup. Semua kita akan jumpa Tuhan
dan Tuhan akan menghukumi kita nanti setelah kita mati. Kita pilih jalan yang betul atau kita pilih jalan yang salah. Itu dia punya. Sebab tu Nabi Muhammad dia buat sama ada masuk Islam ataupun kita berhubung dengan cara yang baik. Itu dia punya mesej. Clear ke? Boleh faham? Boleh dipahami ke? Ya. Ada lagi? Bagus lah, banyak soalan. Okay.